Okay guys, sebelum tu jangan lupa tekan button subscribe, tekan lonceng notification, like, komen dan share guys. Okay guys, mana-mana yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Moga korang murah rezeki semuanya. Amin. Jom kita teruskan. Aku nak buat motor ni. Dah lama tak hidup. Jom. Assalamualaikum, gomok di siko. Okay guys, macam korang nampak motor ni sekarang ni, aku nak buat video motor ni. Motor ni dah lama tak jalan, dah tak hidup. Mungkin lama sangat kan parking kan. Aku nak check carburetor, nak service carburetor dia. Minyak aku nak isi, aku rasa minyak pun dah habis lah ni. Tu yang tak nak hidup. Aku nak cuci carburetor sekali, kasih dia hidup. Tengok apa lagi yang boleh buat. Ni pun dah pump brake dah habis lah ni. Nak kena servis. Apa lagi itulah yang basic dulu. Fork depan bocor dah. Mono belakang dah lembik. Banyak agak ni nak kena dibuat motor ni. Dulu hidup motor ni. Last bawa jauh pun 2018 tak silap aku. Sekarang dah 2021. Yang jauh pun pergi Morib dengan pergi Mersing motor ni. Yang tahun tu tahun 2018 tu. Lepas tu banyak parking. Jalan dekat-dekat sini. Dengan start panaskan enjin ni. Jadi dah lama menakung motor ni. Tengok dia punya abuk. Abuk dia je dah 20k. Belum motor lagi, baru abuk. Okay guys, aku dah buka tank segitiga ni. Cover segitiga ni. Tu tank aku dah buka. Kotak napas aku dah buka. Sekarang aku nak tengok carburetor. Nak buka carburetor dulu. Bau minyak minyak basi. Bapak dah lama betul ni. Ya. Ini dia. Pos minyak pun macam dah nak kena tukar je ni. Dah merekah-merekah dah. Ni dia. Ori-ori standard lagi. Kotor dia lain macam guys. Minyak basi. Bau minyak basi. Berapa tahun dah ni. Dah tak bau minyak dah. Motor ni ada hidup lah. Dah rindu juga dengan motor ni. Aku ingat nak buat juga ni. Buat boleh jalan-jalan dekat-dekat okey lah. Nak ride jauh pun tak boleh lagi. Pasal ni aku ingat eloknya nak kena overhaul. Memang dah lama tak overhaul. Start aku dapat motor ni 2016 kot. 2016 ke 2017 lah. Aku pun tak overhaul. Owner lama pun tak overhaul. Cuma aku tukar piston ring je. Lama juga dah. Banyak ni. Makan modal juga ni. Okay guys. Sebelum aku buat teruskan video ni, aku nak tunjuk korang ni. Motor ni ada dekat KLZ.
Yang first model, yang KRZ yang awal-awal keluar ada benda ni. Untuk Scorpion, macam ni cover set Scorpion. Cover set Scorpion bukannya original full Scorpion. Dia tak ada benda ni. Benda ni kalau korang nak tahu, dia kabel ni pergi ke Pobal. Atas Pobal tu. Boleh nampak tak? Bersawang motor. Atas Pobal tu. Dekat atas tu ada gigi lah. Bila aku tendang ke bawah anchor ni, Pobal dia terpusing, dia akan terbuka Pobal tu. Bila Pobal terbuka, compression dekat ruang enjin tu jadi kurang lah. Jadi benda ni korang tak payah nak tendang. Tak berat lah, senang cerita korang nak tendang ke bawah. Kalau macam tak ada ni kan, kau nak kena tendang kuat sikit kan. Kalau ada benda ni, korang letak kaki, tolak sikit je dia dah ke bawah. Lepas tu dah boleh hidup motor kan. Macam tak ada beban lah, senang cerita. Kurang sikit beban kau nak tendang anchor ni untuk hidupkan motor. Ni function benda lah ni lah. Yang aku tahu, motor KRZ yang first model ada benda ni. Macam model Spico, KRX ada. Yang KRZ, apa yang stripe KRZ tu, aku tak pasti ada ke tak. Aku rasa ada original dia. Pasal motor aku ni sebenarnya bukannya Scorpion bukan original Scorpion. Cover set je. Cover set, rem belakang ni, pump brake, fork, disc, baru Scorpion. Asal body motor aku ni Spico, first model. Memang first model Spico. Yang aku dapat motor ni, rem depan pula. Rem dia tak pakai sport rem, dia pakai rem lidi. Yang belakang aku dapat drum. Aku dapat apa? Pakai drum macam Victor. Macam Kawasaki Victor. Motor ni asalnya. Lepas tu aku dapat lagi sebiji Scorpion, original Scorpion. Sadai, tapi cantik lagi. Macam korang nampak sekarang ni, dia lagi 2 kali ganda cantik masa mula-mula aku dapat tu. Ni berabuk kan. Ni pun dah luntur sikit. Aku dapat masa tu memang lawa lagi, body apa benda semua. Cuma rem belakang tak ada masa aku dapat tu lah. Aku beli, jadi aku cari rem. Mana barang-barang yang Scorpion tu aku masukkan dekat motor ni. Jadi dia dah full Scorpion lah. Full Scorpion. Walaupun dia body asalnya Spico, first model. Tak pakai sport rem lagi. Dia pasal dulu ada pilihan. Korang boleh pilih Spico yang nak pakai sport rem ataupun nak pakai lidi. Aku pernah nampak poster dia. Spico tu 2 biji. Pakai rem satu, pakai sport rem satu. Korang boleh pilih. Mungkin yang pakai rem tu murah sikit lah daripada yang pakai sport rem. Tapi mungkin tak banyak orang minat yang pakai rem masa tu. Pasal tu korang jarang jumpa yang ada pakai rem. Aku pun sepanjang perjalanan ni, aku jumpa satu tu je yang original dia pakai rem. Biasanya KRZ memang pakai sport rem. Lepas tu ada di depan belakang. Itulah yang aku tahu lah. Setakat yang aku tahu tu je lah. Kalau ada yang salah ke apa, korang boleh komen kat bawah. Kita kongsi-kongsi pengetahuan. Kita gali-gali lagi. Pasal benda-benda macam ni, sejarah-sejarah macam ni dia tak ada dekat buku ke apa kan. Kadang kita tahu daripada mulut ke mulut. Macam itulah. Aku buat video ni pun first pasal aku takut lupa. Bila aku buat, nanti aku boleh tengok balik video aku. Jadi kita sama-sama lah. Aku boleh ingat, korang boleh tahu. Yang dah tahu, alhamdulillah. Yang lagi tahu boleh kongsi. Boleh kongsi-kongsi pengetahuan. Okay guys, nanti aku tunjuk lah bila-bila aku nak buat buat video lain untuk motor ni. Beza KRZ punya barang dengan Scorpion last model ni. Ni Scorpion last model tahun 96. Body aku ni tahun 94.
dalam 2 tahun kot beza dia. Okay, dah lah banyak membebel ni. Tak siap kerja. Aku nak pergi cek minyak. Nak pergi cuci karburetor. Jom. Okay guys, aku dah buka ni karburetor. Dia punya bau, Masya Allah. Bau minyak basi dia, aduh. Teruk lah. Dengan tadi dia punya main jet sumbat, patutlah tak nak hidup dah. Tengok sumbat. Tak ada lubang pun. Kau nampak ni, main jet dia dah jadi macam gitu. Apa, punya lama tak hidup kan. Dengan ni, dia punya mangkuk ni, tengok berkeladak. Dengan minyak, dengan ada air dalam tu. Tengok minyak dia. Apa, bapak. Jadi macam ni, aku cuci dulu. Cuci dulu macam biasa. Aku pakai ni, throttle body carburetor and choke cleaner daripada beli kat Mr. DIY. Ni minyak, ni minyak basi ni. Dalam tank dia tak basi sangat. Dalam tank okey lagi, cuma nampak dah macam gitu kan. Dia misik bau minyak lagi. Ni masih bau minyak lagi. Jadi bolehlah tuang sini untuk cuci. Nanti bilas kita pakai cleaner ni. Okay guys, aku buat dulu. Ni dia guys, aku dah korek main jet ni. Tengok dia punya tahi dia tu. Dah macam tak hidung lah, seketul kat situ. Apa, ni boleh buat thumbnail ni. Tengok satu. Weh, teruk dah ni. Pilot semua sumbat agak kot. Tengok nanti kalau agak tak boleh nak cuci, nak kena tukar lah pilot tu dengan main jet ni sekali. Kalau tak, sama je, membazir nanti kan. Okay guys, okay, jom. Aku dah cuci. Macam korang nampak ni, dah berkilat, dah bersih. Cuma dalam-dalam dia ni, harap-harap tak ada yang sumbat lah lubang-lubang dalam ni. Harap-harap bersih. Pasal nak korek pun tak ada pengorek dia. Ni pun dah bersih. Dia punya jarum ni pun dah tak ada kerak-kerak. Tengok ni. Ni yang tadi kuning-kuning kan. Bersih. Lepas tu main jet ada lubang. Tu nampak lubang dia. Tak sharp. Blur pula benda lah ni. Lebih kurang macam tu lah. Ada nampak lubang lah. Dia punya pilot aku tukar baru. Ni guys, pilotnya aku dah tukar baru. Saya sama 50. Aku cari godek-godek dalam ni ada satu. Boleh lah pakai. Ni saya 50. Main jet saya 140. Asal dia punya tadi, yang sumbat tadi. Tapi dah bersih. Tengok. Macam gitu guys. Lain-lain ni pun dah bersih. Lubang dia semua dah terbuka luas, dah bersih. Cuma dalam-dalam ni lah. Tak tahu, tak boleh nak tengok kan lubang-lubang dalam ni. Harap-harap tak sumbat. Apa lagi? Apa lagi kita pasang lah. Pasang. Bateri pun dah ada. Bateri dah ada. Bateri dah ada. Tinggal pasang bateri. Pasang karburetor. Masukkan minyak baru kat tank. Kita try start motor ni. Yang dah setengah tahun lebih kot tak hidup ni. Okay guys, aku nak pasang karburetor ni. Mula-mula kita pasang dalam ni dulu. Inilah leceh spring ni. Mengada pula dia. Okay. Aduh, throttle ni pula jauh pula. Ya, dapat. Lepas ni tu kita letakkan plastik ni dulu. Okay, dah pasang throttle. Kita pasang lagi.
Okey, dah ikat ketat. Okay guys, aku dah nak start ni. Ni aku pakai tank ni untuk minyak sementara. Pergi ke hose. Nanti aku nak tukar hose dengan pasang filter. Okay, jom lah kita try start dulu motor ni. Yang dah lama tak start. Mana aku nak sumbat kamera ni. Okay, kita try start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, aku nak try start. Habis minyak tumpah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, motor masih hidup. Motor masih hidup tapi macam ada overflow lah. Dari manakah dia overflow tu? Nanti kita check. Overflow tak? Tak apa, nanti aku buka balik carburetor tengok. Aduh, pening lah. Motor dah hidup. Okay guys, berjaya hidupkan motor ni. Oi, rindunya bunyi dia tu. Jom. Aku nak check dulu carburetor ni. Pasal apa dia overflow? Okay guys, dah overflow, dah settle. Aku adjust sikit dekat pelampung dia tu. Dah tak ada overflow. Apa? Lain macam lah. Jadi dah hidup motor ni. Dah settle untuk satu perkara. Nanti dah boleh pasang kotak napas apa benda semua. Akan datang aku nak ni, nak servis. Kalau boleh servis, kalau tak boleh masa tukar lah. Dah macam gini kan. Right belakang ada. Aku nak pasang dulu. Pasang nanti aku try pusing pelan-pelan kan kat sini. Dah lama kat tak berjalan motor ni. Aku pusing sikit lah keliling taman ni. Okay, jom. Okay guys, jom kita pusing-pusing sekejap kan. Naik apa? Naik ni. Okay tak view? Okay guys, jom. Kita try pusing-pusing. Harap-harap view okey lah. Aku pun tak pernah pakai neck mount untuk handphone ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan je. Brake depan tak ada.
Tayar lembik guys. Aku tak tahu gambaran ni okey ke tak. Harap view-nya okey lah takutnya. Tayar depan, tayar belakang memang pancit. Kurang angin. Okay guys, sampai sini dulu video aku hidupkan motor KRZ yang dah 3 tahun tak berjalan jauh. Kan, dari sejak 2019 aku accident. Itu setahun tu memang aku tak adalah bawa motor ni. 2020 aku cuma start bawa paling jauh pun dekat kedai je motor ni. Tu pun berapa kali je. Kan, lagi ada COVID, mana boleh ni nak konvoi apa kan. Lepas tu tahun ni 2021 baru nak hidupkan balik. InsyaAllah nak buat sikit-sikit. Aku tengok oil seal guns pula. Apa? Oil seal untuk water pump ni pun dah bocor. Dia dah putih kalau korang nampak ni. Nak elok, nak sedap, kena overhaul. Tengok macam mana. Tengok bajet nanti aku ingat nak overhaul. Kan, tukar mono, nak servis fork dah bocor. Itulah yang paling utama untuk sedapkan motor ni. Jadi itulah guys. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Moga siapa yang dah subscribe tu, terima kasih. Moga korang murah rezeki semuanya. Mana yang belum subscribe tu, sila tekan button subscribe, tekan lonceng notification, like, comment dan share guys. Okay guys, sampai sini dulu. Nanti aku ada masa lagi, aku akan buat lagi. Mungkin buat ni, pump brake. Tengok nanti. Jadi, terima kasih kepada yang dah sudi layan video aku ni. Terima kasih banyak-banyak.
Okay guys, jom. Assalamualaikum.